MP yang ada dalam kabinet tu yang tak ada function sangat pun. Yang ada yang bersorak waktu jadi pembangkang dulu, kemain berguling-guling, nak apa PTPTN nak hapuslah apalah, tiba jadi menteri senyap. Kan duduk diam je. Dalam parlimen pun tak nampak sangat pun memperjuangkan hak-hak rakyat. So kita tak nak pemimpin yang macam ni. Kita tak nak ketua-ketua menteri yang tak ada kaliber lah. Okay? Kita boleh tengok dulu kalau kita nak compare lah dengan pentadbiran pada zaman Tun ni, satunya bagusnya dia ketua yang pandai cari dan pilih orang-orang yang power untuk duduk dekat jawatan-jawatan tu. Dan kita memang nak benda tu lah, sebab sebuah negara ni kalau nak naik, dia kena ada menteri-menteri yang memang power lah dalam bidang masing-masing. Kalau